Hai sahabat-sahabat, tuan-tuan puan, apa khabar semua? Saya Dr. Sik, pengasas bagi syarikat perkhidmatan Agropinta. Jadi hari ini saya nak kongsi sedikit info berkaitan apa itu amino acid ataupun dalam bahasa Malaysia asid amino dan apa peranan asid amino ini dalam pertumbuhan tanaman. Contoh kata dalam rintangan terhadap tekanan stress resistant atau katakan mereka untuk perkembangan secara keseluruhan. Tak kira sama ada dalam pembentukan tunas ataupun pembentukan bunga dan buah. Jadi biasa dekat pasaran kalau kita tengok dekat iklan banyak-banyak produk komersial dekat luar tu ada yang kongsi bahawa produk baja mereka mengandungi unsur asid amino. Tapi sahabat-sahabat, tuan-tuan tahukah anda berapa jenis asid amino yang ada dan apa fungsi setiap individu asid amino dan sebenarnya untuk makluman semua, produk yang mengandungi asid amino ini boleh diuji melalui makmal untuk pastikan kesahihan produk itu dan untuk pastikan produk itu benar-benar ada yang benar-benar betul berfungsi. Kerana asid amino ini dia ada beberapa kategori. Ada yang penting untuk struktur, untuk fungsi asas. Ada yang penting untuk katakan stimulate hormon, melangsang hormon tumbuh-tumbuhan untuk fungsi-fungsi seterusnya. Ada yang penting untuk katakan stress resistant untuk rintangan terhadap tekanan. Contoh kata pelosak penyakit, suhu, cuaca ekstrim, semua itu. Jadi hari ini kita akan kongsi sedikit info secara ringkas lah. Okay. Jadi topik hari ini saya nak kongsi sedikit info berkaitan peranan asid amino dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman dan kita nak tahu apa kesannya terhadap kesihatan dan juga daya hidup tanaman. Okey, baik, mari kita lihat. Okey, pertama sekali mari kita lihat fungsi dulu. Apa fungsi asid amino? Jadi pertama sekali kenapa dia penting? Dia sangat penting kerana asid amino dia adalah building block untuk protein. Dia adalah bahan asas, komponen asas untuk membina protein. Contoh kata kalau kita nak membina satu rumah, kita kena ada pasir, kena ada kaca, kena ada kayu, kena ada simen, semua itu baru kita boleh membina dan membentuk satu rumah. Sama juga protein ini dia adalah penting untuk kita punya struktur, kesihatan keseluruhan. Contoh manusia, lamput pun adalah protein. Jadi dia adalah satu komponen penting untuk tanaman. Jadi proses untuk membentuk protein ini adalah sangat kompleks dan ia memerlukan asid amino. Jadi ini adalah fungsi asid amino secara ringkas. Seterusnya kita boleh lihat bukan sahaja fungsi asas untuk struktur ataupun perkembangan tanaman secara keseluruhan, asid amino juga penting sebagai bahan asas untuk hormon tumbuhan. Kalau untuk sahabat-sahabat yang mungkin tak jelas apa itu hormon, hormon adalah komponen ini adalah chemicals untuk melangsang pertumbuhan tanaman. Tak kira dari segi fisiologi ataupun dia punya stress resistance, kadang-kadang untuk meningkatkan penyerapan nutrien ataupun sama ada kita nak melangsang tanaman itu untuk membentuk tunas dan sebagainya. Jadi dia sangat pentinglah hormon ini. Jadi hormon ini contoh kata oksin. Oksin adalah satu hormon yang sangat penting untuk tunas balu dan oksin ini dia sebenarnya dia ada satu bahan asas. Bahan asas itu adalah asid amino untuk membentuk oksin ini. Jadi contoh kata dekat sini precursor adalah bahan asas lah. Contoh kata secara pendek kata lah. Jadi dia ada asid amino ni kita panggil tryptophan. Tryptophan ini adalah asid amino untuk hormon oksin. Dan seterusnya kita lihat tadi kita ada kongsi terhadap struktur influence ataupun kesan asid amino terhadap struktur tanaman. Tadi kita pun kongsi terhadap pembentukan hormon dan sekarang kita ada lagi satu adalah kesan ke atas ini rintangan terhadap tekanan. Contoh kata asid amino ini dia sangat penting untuk meningkatkan daya tahan tanaman terhadap tekanan persekitaran, tak kira mungkin kemarau ataupun tekan lepas banjir. Jadi kita nak akar dia dapat balik itu vitality dan dia cegah semula. Jadi asid amino boleh bantu. Lepas itu
ia juga cara bagaimana dia boleh uh, bantu untuk mengatasi lintangan ini. Asid amino ini dia boleh membentuk itu kita panggil osmoprotectant, komponen-komponen yang boleh mengawal ion-ion dalam sel-sel tanaman. Lepas itu ada juga yang boleh melangsang pembentukan ataupun penghasilan ini antioksidan yang untuk bantu untuk mengatasi stres-stres dalam tanaman. Jadi ini adalah antara pelandaan asid amino. Dan secara pendek hari ini pun kita pernah kongsi Agropinta ada satu produk iaitu AminoPro. Ini adalah satu booster organik yang berasaskan amino acid, furic acid dan humic acid, sejenis produk yang premium yang telah teruji dalam makmal. Jadi produk ini dia adalah dalam bentuk serbuk 500 gram. Ia boleh guna sama ada kita tabur secara merata atas tanah ataupun kita nak bancuh. Jadi dia adalah sedia 100% larut dalam air. Kita boleh bancuh air dan kita boleh sama ada kita nak guna sebagai foliar spray ataupun soil drenching, silam pada tanah, silam karbon. Okey. Dan apa yang unik ialah AminoPro ini berbanding dengan banyak produk dekat pasaran, AminoPro komponen dia terbukti dan diuji dalam makmal. Kita bukan saja uji asid amino yang ada dekat sini, kita ada 10 komponen asid amino yang utama lah. Untuk slide yang akan datang, topik perbincangan yang akan datang, saya akan kongsi apa fungsi setiap individu komponen asid amino ini. Contoh kata apa fungsi arginin. Arginin dia adalah satu fungsi yang sangat penting untuk pembentukan akar yang sihat sebagai root booster. Ada juga yang penting untuk pastikan chlorophyll ataupun pigmen-pigmen hijau daun itu dia sihat dan sempurna. Banyak jenis fungsi untuk asid amino ini. Ini belum masuk lagi, kita ada lagi test terhadap NPK, nutrient, contohnya nitrogen, phosphorus, potasium dan sebagainya. Jadi AminoPro satu produk yang terbukti dalam makmal dan ada satu produk yang mengandungi asid amino teruji dalam makmal. Dan kepentingan asid amino seperti saya kongsi dekat slide-slide terdahulu ini, dia sangat penting dan kadang-kadang disebabkan oleh kita kata sekatan mungkin daripada environment ataupun tanah itu kurang, ataupun kadang-kadang cuaca itu mengakibatkan tanaman tak hidup dalam keadaan, tak tumbuh dalam keadaan yang optimum. Jadi dengan membekalkan produk yang berasaskan asid amino ini, ia boleh bantu untuk tingkatkan prestasi tanaman-tanaman anda. Tak kira nak bunga lagi mekar, lagi cantik, ataupun hasil lagi banyak untuk pokok jenis buah-buahan, sayur-sayuran dan sebagainya. Jadi ini adalah antara beberapa ciri-ciri untuk ini AminoPro. Pertama sekali dia adalah sangat jimat kerana bahan mentah dia ini kita sudah test apa komponen dalam dan apa kuantiti dalam. Jadi kita fine tuning itu. Jadi kita boleh lihat dekat sini secara pendeknya, satu botol 500 gram boleh guna untuk 100 aplikasi, ataupun kalau kita bancuh dalam air 500 gram itu boleh bancuh sampai 1000 liter air. Jadi kita boleh simpan dalam tangki besar tu, lepas itu kita boleh buat dripping, silam sekali dengan air, mungkin sebulan sekali pun boleh. Kalau katakan yang tak nak larut dalam air punya, nak terus guna pun boleh. Kita boleh tabur atas tanah setengah sampai satu sudu cukup. Biasa untuk produk-produk Agropinta banyak tabur lain. Yang lain tu kami recommend 2 sampai 3 sudu. Tapi untuk yang ini kita tahu apa komponen yang dalam tu dia lagi premium, jadi tak perlu banyak, setengah sampai satu sudu pun sudah cukup. Jadi itu sahaja untuk sesi perkongsian hari ini. Jangan lupa like, share dan follow. Terima kasih semua.